Hello, Assalamualaikum. Okey, hari ini kita nak perkenalkan box MyTV yang generik lah. Generik pada maksud saya ni ialah box daripada China yang support semua frekuensi UHF siaran digital MyTV. Kalau dekat Malaysia kita cuma ada MyTV, tapi kat luar negara mungkin dia dikenal lagi sebagai HDTV, High Definition TV. Okey, box ni ialah box yang support DVB T2. T2 ni untuk MyTV lah, siaran MyTV yang menggunakan frekuensi UHF. Kadang-kadang dia dipanggil set top box DVB T2. So modelnya memang tak ada model lah. Dia support 1080 Full HD punya gambar. Okey, box ni didatangkan dengan satu penerimanya MyTV dan satu remote control biasa, type remote control type generic juga remote control ni. Remote control dengan 2 biji bateri AAA. Remote control standard untuk remote control dengan bateri standard, kabel RCA, ataupun kita boleh juga gunakan kabel HDMI. Setengah-setengah orang menjual tanpa kabel HDMI ya tuan-tuan. Okey, ini adalah rupa box berkenaan. Okey, penting di sini untuk membeli box yang ada remote. In case anak-anak bagi jahanam remote ni, anda still akan ada remote untuk menukar channel dan power on atau off box ni. Setengah-setengah box murah mungkin ya, patutlah tak salah jugalah, harga pun murah kan. So button ni semua tak ada lah untuk anda gantikan remote ketika keadaan darurat. Okay, kita tengok di belakang box ni. Okay, box ni ada dua port. Okay, ni port antena out, antena in untuk kita sambungkan ke antena. Okey, di sini saya galakkan dan saya cadangkan, saya sarankan agar pengguna menggunakan antena di luar, kerana 90% antena dalam tidak berfungsi dengan baik ataupun langsung tidak berfungsi. Okey, di sini kita ada port HDMI. Saya sarankan penggunaan port HDMI dan juga kabel HDMI, kerana gambar akan diterima dengan lebih baik kualitinya. Gambar berkualiti tinggi berbanding dengan port RCA. Yang ni kita panggil port RCA yang ada putih, merah, kuning. Kuning video dan merah putih ni untuk audio. Okey. Okey, box yang kami jual ni biasanya kami akan cek dan preset dulu dengan frekuensi 666 MHz dan 698 MHz lah. Kalau tuan-tuan di tempat yang tidak menggunakan frekuensi tersebut, anda mungkin kena scan sendiri. Cara scan siaran kami akan ajarkan kemudian nanti. Stay tune. Okey, terima kasih. Okey, sekarang saya nak tunjuk macam mana cara untuk buat scan. Okey, macam mana cara untuk kita scan frekuensi. Okay, untuk kawasan utara, frekuensi yang digunakan ialah 666 MHz dan 698 MHz dengan bandwidth 8 MHz. Okey, tekan menu. Okey, pergi kepada manual search. Okey, first kali pastikan antena power off. Okey, first
dan kemudian pergi kepada manual search. Dekat manual search ni kita tulis 40 channel 45. Okey, channel 45 kita akan dapati frekuensi dia ialah 666 dan bandwidth 8 MHz. Dan apabila dalam keadaan ini, antena yang telah disetkan dengan baik terus meningkat strength dan kualitinya. Keutamaan adalah pada strength, iaitu kekuatan signal, manakala kualiti adalah sambungan daripada box kepada antena dalam keadaan yang baik. Kemudian tekan button OK pada remote. Dia akan scankan signal-signal yang ada. OK, selesai. Jangan lupa untuk save. OK, dia akan save sendiri. OK, terus dan terus keluar siaran. OK, seterusnya kita akan scan sekali lagi. OK, manual search, tapi kali ni ke channel 49. Ataupun anda juga boleh key in secara manual. Ya. Channel di bawah 698 dengan bandwidth 8 MHz. Kemungkinan di tempat anda mungkin tak sama di sini. Ya. OK, kita tekan OK, button OK, dan dia akan search untuk seterusnya. Untuk perhatian, ini adalah bagi kegunaan di pemancar Gunung Jerai sahaja. Anda boleh rujuk di website frekuensi di tempat anda, frekuensi pemancar yang paling dekat di tempat anda. OK, sekarang kita dah dapat siaran semua. OK. Master siaran kedua adalah isteri kita. Nak jadi seperti saya. Kita ada siaran TV3 HD lagi. Okey. Okey, saya ingat itu saja untuk tips pada hari ini. Sekian, terima kasih. Your Honor, remove for the